Assalamualaikum, bersama saya Faris Fuad dalam BHTV. Okey, bicara Liga Malaysia minggu ini, kita fokus kepada perlawanan akhir Piala FA antara Kedah dan Pahang di Stadium Shah Alam 20 Mei ini. Kita sekali lagi menjemput Encik Firdaus Johari. Apa khabar Encik Firdaus? Alhamdulillah, baik. So, soalan pertama saya mungkin nak tanyalah, dua-dua pasukan ni kita tak asing lagi, Pahang dan Kedah. Mungkin kelebihan pasukan Kedah dulu, kita cerita dulu. Kedah merupakan final ketiga mereka. Dua kali Piala Malaysia dan juga sekali, dan ini Piala FA. Jadi pengalaman bermain di final itu sudah pasti ada pada pasukan Kedah. Tapi jangan sangka Pahang tak ada pengalaman, sebab ini pasukan Pahang yang baru. Betul. Pasukan Pahang yang baru ni, pemain-pemainnya juga ada yang pernah bermain di final, dan juga jurulatihnya lah yang tidak asing lagi, Dola Saleh. Jadi Kedah pasti ada kelebihan dengan barisan-barisan importnya, dengan permainan yang cantik. Dan Pahang juga mempunyai pemain-pemain yang tajam, sharp. Seperti siapa tu? Saya suka Syamim dan juga Sumarih lah. Itu memang dua general Padang serta Azam Aziz. Antara pemain-pemain yang perlu diberi tumpuan lah. Diberi tumpuan, ya. So macam mana pula dengan orang saya dah beberapa kali dengar ni nama Liridon Krasniki. Katanya dah nak diumpan oleh pasukan lain. Peranan dia? Seorang pemain import yang baik bagi saya. Dia juga mempunyai skill individu yang sangat menarik lah. Dia boleh pegang bola dan dia punya true pass kepada pemain penyerang, memudahkan penyerang untuk membuat jaringan. Itu kita cerita Kedah. Kita nak cerita pasal Tok Gajah pula, Pahang yang dikenali sebagai Tok Gajah kan. Kita bagaimana pula dengan pemain wing iaitu Christy Jaya Selen. Macam mana orang cakap dia bermain seperti Gobinathan, laju di flank tu. Dia laju. Jadi dia memang satu partnership yang baik dengan Sumarih sebenarnya, kiri dan kanan. Tetapi Dolah Saleh mungkin akan menggunakannya sebagai pemain simpanan pada awal-awal permainan, sebab seperti mana dalam perlawanan menentang Negeri Sembilan, mereka push dulu dan mungkin dia akan disimpan bila perlukan fresh leg. Setujulah dengan tactical itu. Mungkin masuk later sikit. Dia sama ada, mungkin juga Christy Jaya Silen ni, kita tengok dia mungkin sama ada kita, sebab saya sering lihat dia sering ditukarkan ataupun dia menggantikan pemain. Jadi kita tak tahu. Mungkin adakah itu mungkin dari segi faktor stamina ke? Mungkin fitness level dan juga ataupun mungkin tactical dari jurulatih. Mungkin tactical lah. Mungkin dah cerita wing, kita nak cerita pasal peranan Captain Matthew Davis. Orang cakap ni the new ni lah generation untuk bermain untuk Malaysia. Macam mana peranan dia? Matthew Davis orang yang tenang. Dia merupakan captain yang kalau kita tengok, kalau ada tim bergaduh tengah-tengah badan, dia akan dia tenang, tenang. Dia tak masuk gaduh sekali lah. Masuk gaduh sekali. Dia akan sabarkan pemain-pemain dia, pandai motivate player. Kriteria yang diperlukanlah untuk seorang kapten. Ya, dan juga mungkin berpotensi untuk menjadi kapten Malaysia akan datang. Percaya akan menjadi, mungkin bergantung pada jurulatih yang baru. Okey, kita nak imbas kembali sikitlah. Kita tengok Kedah menang dengan Terengganu aggregate 4-0. Pahang pula menang 3-2 dengan Negeri Sembilan. Boleh ulas sikit? Satu perlawanan, minta maaf untuk penyokong Terengganu, tapi satu perlawanan yang agak berat sebelah di Kuala Terengganu, di mana kita tengok Kedah memang menguasai permainan dan ada 2-3 pemain Terengganu yang agak gugup, sehingga Kedah mudah menjaringkan gol. Tapi sebaliknya untuk Pahang, mereka mendapat satu tentangan yang cukup hebat daripada Negeri Sembilan. Jadi satu mungkin bermain di Paroi, dan Negeri Sembilan juga menunjukkan kualiti yang mereka bakal layak ke Liga Super tahun depan. So mungkin dah tengok dua game tu kan, mungkin pasukan mana yang lebih menunjukkan prestasi yang lebih tajam, lebih memuaskan lah? Kalau diikutkan keseluruhan daripada Februari, Kedah pastinya ada kelebihan lah, sebab Kedah pun pernah kalahkan Pahang 4-0, tapi itu di Alostar dan itu di Liga. Jadi itu perlawanan yang lain. Jadi mungkin di final ni segala-galanya adalah kerana percaturan dan juga pada hari perlawanan tersebut. So mungkin seimbang lah? Ya, pastinya seimbang dan mungkin berlanjutan sehingga sepakan penalti. Mungkin sepakan penalti ya. Okey, kita dah dengar pendapat Firdaus Johari. Jom kita dengar pula komen jurulatih berpengalaman menjelang Piala FA nanti. Jom. Saya pilih Kedah. Okey, apa kelebihan Kedah ada, coach? Okey, ikut sepanjang musim ni cara Kedah main dan sebagainya, dan kebetulan masa semi-final pun kita tengok kekuatan tim tu orang kata keseluruhannya mantap. Okey. Mantap, cuma yang paling penting sekali preparation mental dan physical tu untuk final sajalah. Okey. Dan saya rasa Kedah ada kelebihan oleh kerana keserasian pemain dan sebagainya. Ramalan coach berapa, coach?
2-0. Kekuatan Pahang lebih pada Always ke tu. Dan tentunya disupport oleh pemain tempatan ada Syamim dari situ. And then dia punya defensif dia pun mantap. Kita tengok rata-rata dibarisi oleh pemain-pemain berpengalaman. Okey. Dan satu lagi orang kata Kristi Jaya Silen pun perlu diberi perhatian. Alright. Pemain yang begitu licik sekali. So seluruhannya Pahang ada material. Cuma kita tengok malam tu gol awalnya dia monopoli keadaan seterusnya lepas game tu kan, oleh kerana lebih aggregate jaringan di tempat lawan dan sebagainya. Itulah, dan saya tengok dari segi itu, di segi dilatih itu pengalaman lebih pada Donald Saleh, tapi bagi saya Nizam Adha mampu lakukan, oleh kerana pemain tu dia dah ikut mereka lama dah, so jadi tak ada beza lah. Okey, sekarang Kedah, saya rasa Kedah kelebihan dia dekat kepada pemain-pemain import tu je lah. So dari segi Pahang, dari segi teknikal, saya rasa Pahang lagi kuat lah. Okey. Untuk ni sebab masa tengok peluang tu, masa Negeri Sembilan level lagi kuat lah daripada Terengganu punya level. Ini kalau Liridon tu, kalau Pahang boleh pegang dia, memang kira Kedah mati lah. Saya rasa tak ada macam tu, tapi untuk itu atas taktikal masing-masing punya taktikal lah. Untuk tu sebab Pahang pun ada kekuatan dari segi pemain import dia. Okey. So saya rasa balance dekat sini atas local player lah. Local player untuk menang Piala FA. Kalau 90 minit saya rasa Pahang boleh menang 2-1. Okey, kalau main 120 minit? 120 minit saya rasa Kedah lah. Kalau penalti Kedah lah. Saya nak Kedah. Kalau you tanya saya, dua-dua pun mempunyai dia punya kekuatan dan lebih kurang sama lah. Dia ada peluang untuk menangi Piala FA lah. Dua-dua pasukan akan memberi satu permainan yang menarik, satu tahap bola sepak yang baik lah untuk Liga lah. Okey. Dan dua-dua pasukan mempunyai pemain-pemain yang baik lah. Itu dia komen-komen daripada jurulatih berpengalaman. Apakah mungkin menjadi faktor lain yang menjadi penentu kepada keputusan perlawanan akhir? Ada 2-3 faktor luaran yang boleh kita ambil kira. Dari segi penyokong, tak ada masalah. 80,000 kapasiti Stadium Shah Alam pasti penuh dengan lautan hijau kuning dan juga hitam putih Tok Gajah. Jadi faktor penonton memang kita akan dapat satu final yang epic lah. Tapi mungkin ketika perlawanan, faktor cuaca, kalau hujan, Kedah mungkin suka untuk bermain hantaran-hantaran pendek mereka. Dan juga faktor kad. Mungkin ketika perlawanan ada gaduh ke, ada red card ke, jadi itu semua akan menjadi tak lancar lah perlawanan tu. Yes, akan menjadi faktor utama kepada keputusan perlawanan. Dan juga mungkin jika perlawanan berlanjutan sehingga ke penentuan sepakan penalti. Penalti seperti yang mana kita tahu, benda ni nasib. Mungkin yang biasa sepak, mungkin sepak tak masuk. Yang tak pernah sepak masuk. Dan goalkeeper juga akan diangkat menjadi hero. Tapi yang saya lihat, jika perlawanan berlanjutan sehingga ke 120 minit, saya rasa pasukan Pahang akan menang Piala FA tahun ini. Pasukan Pahang lah, pilihan kepada pasukan Pahang lah. Jika 120 minit. 120 minit. Jika kalau 90 minit? 90 minit dia open. So maknanya Kedah ataupun Pahang dua-dua boleh? Dua-dua boleh. Tapi macam mana kalau kita cerita tadi penalti kan, kalau dari segi nak pergi penalti tu memerlukan satu stamina, satu mentality yang perlu untuk teruskan. Adakah Pahang lebih menjurus kepada macam mana? Pahang jika dilihat dari awal pusingan pertama Piala FA, Pahang pernah bermain 120 minit ketika menang dengan JDT 2 4-2. Jadi mereka ada pengalaman di situ dan juga mereka mempunyai squad depth macam Kristi Jaya Silen pasti akan dimasukkan pada minit yang ke 70 atau 80. Jadi dia boleh mengimbangi untuk sampai ke 120 minit itulah. Itu cerita pasal Pahang tadi. Mungkin dari segi Kedah tu sendiri, experience seperti Badrul Batiar yang dah pernah memenangi tu. So macam mana? Mungkin dari segi tadi kata hujan. Kalau hujan, Badrul Batiar sering kali kita lihat dia bagi long ball. So adalah
pilihan macam mana? Pilihan yang tepat? Ya, kalau padang basah semestinya bola perlu diangkat sedikit lah sebab Kedah pasti akan suka untuk bermain tiki taka Kedah kalau padang basah, dan kita juga mengharapkan kalau jangan hujan lah sebab kita pun tak tahu padang Shah Alam punya kualiti bila hujan macam mana kan. Kalau padang tu cantik jadi dia orang boleh lagi main push bola, tapi kalau padang basah memang terpaksa Badrul terpaksa menggunakan bola-bola hantaran tinggi ataupun situasi bola mati lah, free kick dan juga corner kick. So soalan terakhir saya, ramalan tu macam mana? Ini memang satu final yang epic sebab dua-dua pasukan macam saya cakap, Kedah pun pernah main 120 minit dalam dua final dalam final sebelum ni, Piala Sumbangsih dan juga Piala Malaysia tahun lepas. Jadi kalau padang keadaan cuaca yang baik, Kedah mempunyai kelebihan. Jadi saya rasa, tapi kalau 120 minit saya beri kepada Pahang mungkin kerana pengalaman mereka dalam penalty shootout. Tapi kalau untuk 90 minit untuk berlaku adil, saya rasa Kedah boleh menang 2-1. 2-1 Okey, terima kasih banyaklah Encik Firdaus kerana dapat meluangkan bersama BHTV. Okey, sama-sama kita saksikan perlawanan akhir FA pada 20 Mei ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.